Bank Rakyat baru announce dividen 18%. Korang dengar betul tu guys, 18%. Jadi nak bagi korang konteks kan, ASB dia bagi 5.75%, KWSP pula 6.15%, tabung haji 3.5%, Bank Rakyat 18% guys. So 3 kali ganda lagi tinggi daripada ASB. So persoalannya sekarang, macam manakah bank ini boleh bagi dividen setinggi ini? Dan yang paling penting, macam mana korang pun boleh dapat dividen daripada saham? Jom dah explain. So guys, first things first, dividen itu apa? Simple je. Di mana kalau korang letak duit dalam satu syarikat dan syarikat itu membuat untung, dia akan bagi korang sebahagian daripada keuntungan tersebut secara setiap tahun. Makin banyak duit yang korang letak, makin besarlah pulangan yang korang akan terima. So itulah yang dipanggil sebagai dividen. Korang memang tak perlu buat apa-apalah, dan duit itu akan masuk sendiri setiap tahun selagi korang masih pegang unit dia ataupun saham dia. Dan Bank Rakyat ini dibagi dividen tinggi itu bukan sekali je tau. Kalau kita ikut track record dia memang solid. Pada tahun 2022, dividen yang dibagi adalah 15%, 2023 15% plus bonus 2% sempena ulang tahun ke-70 Bank Rakyat, dan 2024 dibagi terus 17%, sekarang 2025 18%. Korang menampaklah dia punya pattern itu naik je setiap tahun. So keuntungan bank tahun ini pun 1.9 bilion ringgit, naik 4.2% daripada tahun lepas. Total aset dah mencapai 131 bilion ringgit, dan ini adalah bank koperasi Islam terbesar dekat Malaysia. Dividen 18% ini dibayar kepada 783,000 lebih anggota, di mana total bayaran 534.7 juta ringgit. Ini bukan angka yang main-main. So sebenarnya memang dia mampu pun nak bayar dividen ini, sebab total untung dia berapa tadi? 1.9 bilion ringgit. Dia spend tak sampai separuh pun untuk dividen tu. Kalau korang tengok bank-bank lain, dividen yang dibagi itu sebenarnya dah take up banyaklah profit yang diorang buat selama ni. Ini part yang ramai tak tahu. Bank Rakyat bukanlah saham yang korang boleh beli dekat Bursa Malaysia sana. Dia adalah bank koperasi. Maknanya saham dia hanya untuk ahli koperasi sahaja, dan penawaran saham baru ini dah lama ditutup. So kalau korang baru nak pergi beli sekarang, korang kena cari dulu ahli sedia ada yang sanggup jual saham dia. Jujurlah kan, siapa saja yang nak jual pelaburan yang dah bagi 18% setahun ni, so tak boleh belilah Bank Rakyat ni. Habis cerita. Tak guys, sebenarnya